Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي محمد أيزم. هل تعلم أن بعض الكلمات الملايوية أصلها من اللغة العربية؟ Tahukah anda bahawa perkataan nujum yang kita gunakan dalam bahasa Melayu mempunyai kaitan dengan bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, perkataan nujum ialah bentuk jamak bagi najmun yang bermaksud bintang. Apabila ia disebut nujum, ia membawa maksud bintang-bintang. In ancient times, people observed the stars to determine directions, seasons, and various life indicators. However, some communities began associating the movement of stars with predicting the future. This gave rise to practices known as fortune telling or astrology. Apabila perkataan Arab, iaitu nujum, memasuki bahasa Melayu, maknanya berkembang. Dalam bahasa Melayu, perkataan nujum lebih dikenali sebagai perbuatan, meramal atau menilik sesuatu yang belum berlaku. Walaupun bunyinya hampir sama, makna dalam kedua-dua bahasa mempunyai perbezaan yang menarik. This word shows how language changes according to the culture and history of its speakers. The connection between Arabic and Malay has produced many words that are still used today. Subhanallah. كيف تنتقل الكلمات بين اللغات وتطور مع الزمن؟ إلى اللقاء في حلقة جديدة من رحلة كلمات بين العربية والملايوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.